RM1. Daging yang paling best seller bang. Daging yang paling best seller kat masa ni. Maksudnya kalau nak makan ni panas-panas kena datang awal lah bang. Betul bang, kena datang awal. Lambat insya-Allah tak dapat. Macam ayam kampung berapa bang semangkuk ni? Ayam kampung seketul satu portion 14 bang. 14 batin tempoyak ni bagian kepala lah ni yang sedap tu, dia ada omega 3 lemak-lemak tu kan. Pekat ni kau dia. Panas-panas makan sedap ni, ya Allah. Masak lemak kena ada telur masin. Betul bang, betul. Bau ngam. Bau jadi. Saya recommend abang daging salai masak lemak cili api. Sambal belacan kena ada bang. Betul bang, sambal belacan kena ada. Jadi penting abang. Baru dia cukup syarat. Okey, saya recommend ikan patin ni. Okey, kita nak bagian kepala. Okey bang, boleh bang. Kita berada di Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Kita nampak spot dekat tepi jalan ni. Nama dia Lepak Salai Masak Lemak Cili Api. Kita cuba daging ni dulu. Bismillah. Rasa smoky kuat. Kita curahkan dia punya kuah. Okay? Gaul-gaul terus. Sebab tak tahan tu. Ni rupa kejadian dia. Bismillah. Bubur sedikit sambal belacan, telur dadah, sambal belacan, gaul bersama masak lemak dan daging salai. Bismillah. Dah habis sambal belacan dia, rasa dia macam pedas, menyengat. Makan dengan masak lemak cili api, memang basah kepala. Terangkat. Pucuk ubi tempoyak harga semangkuk RM6 bang ada petai kat bang Bismillah. Ada pedas tu layan bang. Tempoyak pucuk ubi. Bismillah. Layan lah. Memang sedap. Patin tempoyak Sungai Tekal Pahang. Bismillah. Masam masin pedas cukup komplit. Rasa dia ngap. Okey, tengok dari tekstur dia. Bismillah. Ya betul, ni kan sungai. Tak hanyir kan. Okey. Kita makan bersama nasi. Nasi pula panas-panas. Tak cukup kuah tu. Dia kena banjir-banjir sikit sini boleh kan. Patin tempoyak. Bismillah. Jadi dia punya rasa tak perlu sambal belacan dah, tak perlu telur masin dah memang ngam. Ambil bahagian ni. Ini yang sedap ni, lemak-lemak ni. Omega 3 ambil kuah dia sikit. Tengok tu lemak-lemak tu. Masuk terus kat mulut. Bismillah. Jadi bang. Memang favourite ni. Makan dengan nasi bersama telur masin. Ini saya ingat jadi ni. Bismillah. Inilah nikmat dunia yang kita perlu syukuri. Bila makan sedap. Tak rugi kita datang jauh-jauh, puas hati, berbaloi. Kita bagi 11.5/12 bintang. Recommend. Datang Johor, dia bukan sunat, dia dah jadi wajib untuk singgah. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.